So hero kami sebenarnya yang ni ya. Orang keluar dekat pos tu ada nampak kolam ni YouTube ni. So tiap-tiap rumah ni ada barbecue pit sendirilah. Ada kawasan kita tak BBQ. benarkan memasak dalam villa. So kalau ni nak boleh buat barbecue. Atas ni ada apa tu, nama permainan sikit. Dan di atas sana ada kawasan untuk archery. Padang kosong lah kalau nak buat sukan nikah ke apa kan. Boleh guna Jadi boleh gunalah untuk family day semua. Betul. Pasar. So belakang ni kita baru acquire lagi 6 ekar. 6 ekar. 6 ekar, jadi kita tengah buat satu banglo yang boleh muat 30 orang. Betul-betul belakang tu, atas tu. Ada swimming pool sendiri. Kemudian yang atas ni kita ada buat bilik-bilik kecil untuk 3 orang gitu. Muat 3 orang. Ya betul. Sebelah kanan tu Villa Khatijah lah. Villa Khatijah ni boleh muat 20. 20. 4 bilik boleh muat 20 orang. 5 orang satu bilik. Yang itu kalau parking dia terus masuk daripada jalan kampung belakang ni, belah kiri ni. Terus masuk dalam boleh parking sini. Dan tanah belakang kami ni, belakang tu kita buat bilik-bilik kecil, ada swimming pool sendiri jugalah. So tanah saya sekarang sampai atas bukit tu, pokok-pokok tu. Langkau sana lagi. Jadi macam yang sewa homestay saja, dok tak boleh gunalah swimming pool kan? Boleh. 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 Bukan. Jadi tapi ada khas lah macam villa ini, ini saja. Ini saja. Orang luar tak boleh Ya, lah. sebab inilah bang. Sebab saya buat homestay sebab view dia. Oh, iyalah. Itu yang kata jalan simen kita masuk tu kan? Jalan simen dekat bukit tu kan? Tu. Yalah, tu tanah Datuk apa Nasaruddin ke. Tak silap saya. Cantik view Sebabkan dia. view inilah kita buat homestay ni. Sorry. Nak ambil gambar kan? Boleh. Sila. Ambil bawah tu. Apa ni pun dah nampak dah. Sinilah kalau ada wedding, kawasan ni. Kalau nak privacy atas ni Ya betul. Sini memang privacy lah. Parking pun tepi villa. Awak tak kacau. Tapi yang ni bang, kalau nak hari Sabtu, November baru ada. November Ya betul. November. Yang ini Disember tahun depan Christmas dah ada orang booking. Saya nampak yang dalam gambar dekat bawah tu inilah dia. Ya betul. Lagi macam ni sebab nak buat family day kan, nak privacy tau. Betul. Kami sekeluarga je, jadi tak berkongsi dengan orang luar. Tak kongsi dengan orang luar. Itu yang laku keras yang ni. tahun depan mana? Itulah pasal. Dapat pula. Depan nak order. And then macam kalau nak order makan kan, kafe akan hantar atas lah. Tak ada masalah. Dia ada food package dia, ada boleh order. Macam ni berapa bilik? Yang ni 4 bilik. Ni Dia 2 atas, 2 bawah. Oh, 2 atas 2 bawah. Sampai dekat zinc tu dia punya sempadan tanah sendiri. Atas lagi. Sampai atas bukit tu. Oh ni bila pembinaan Saya bina